Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning mas bro. Apa khabar semua? Semalam saya ada pasang sikit aja orang dalam 15 mata. Pagi ni kita pergi tengok kalau ada rezeki. Selesai tukang, saya nak tengok lukang pula. Pada siang kan. Jom kita gerak baru mantap. Sarap sangkut air besar lagi ni. Dia sampah meriah. Bismillah. Okey, kita tengok luka yang pertama. Alhamdulillah dah ada lesen. Member saya tadi Amy cakap kurang. Memang pun air ni bawah mancing bergasak orang. Udang kurang tu normal lah, tak apa. Teruskan usaha. Cakap lesen. Ekor saiz pun tak bercuna. Aduh mantap. Bersih. Alhamdulillah ada badan kat dalam tu bang. Ada nampak sempit ni. Macam tu ke. Bawah sikit. Nampak color ni bangat ni. Dah ada color bang. Satu dalam ganting. Dan lagi seko. Gantul. Tu dia. Dua. Aduh mantap. Lama tak kena tempat ni. Alhamdulillah ada barang. Lama tak kena tempat ni. Sejak kena bebakkan dengan biuku gitu. Lama tak ada barang. Ni ada barang balik semula. Tapi tak meriah lah. Tak meriah pun boleh. Satu, dua, tiga. Masih ada misal lagi. Tiga saja. Aduh mantap. Wah, bergasak. Ikan kelabur pun ada. Sampai meninggal di kelabur ni dia kerja ni. Tempat rahsia ni. Satu besar. Udang sadu satu. Udang sadu dua. Dan udang sadu tiga purba. Aduh mantap. Alhamdulillah tambah lagi. Seko jadi tu. Nak buat cabutan tuah ni. Cabutan tuah Mesyuarat Agung PIBG. Satu, dua, tiga. Lain udang-udang gantung. Aduh mantap. Bersih ni. Tempat usia ni. Kan ada sepi. Alhamdulillah. Nak kena tempat sorok-sorok baru kau nak masuk. Itu dia. Ada nampak bentuk. Itu dia. Cantik badan kau. Dua. Alhamdulillah. Mantap.
masih ada harapan. Ada harapan depan musim. Oh, tu dia, alhamdulillah. Masih ada harapan. Nuduk-nuduk pokok bang. Ada harapan ha. Dia punya banyak ni dah macam dah tak payah mana macam lagi. Tu dia. Oh, cantik-cantik bang. 1, 2, 3. Telur. Telur tu buang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, parung. Wah. Agak. Ha? Ada ke? Ambil kan? Tak payah nak masuk lagi. Rescue. Akan kau masuk kan? Jangan masuk Datuk. Kalian hayat, thank you. Kalian hayat. Lendak ni. Bersih. Come on. Kan meriah. Lah. Kan meriah. Kerana lokasi dia gini dia. Mantap. Meriah bang. Oh, tu dia. Campur-campur saiz tu. Alhamdulillah. Mantap ni, tahap mantap ni. Mantap. Dang ke? Ada mandang. Oh. Bawah. Dia tengok belah atas pula. Buku. Oh. Tak apa, pakai cacing sekor-sekor tu memang kena je lagi yang. Ni air perlahan ni kan standby ni yang. Ha. Ni pokok nak cabut pula. Biasa pokok nak cabut ni lah. Bersihin. Aduh. Pokok-pokok nak cabut ni udang suka. Kan betul lah. Allah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Pokok dah nak cabut. Ikut pelan. Kita rasa laku gengas kan. Yang tak biasa ni rambut kerja macam ni. Habis gatal satu badan. Meriah kawan. Meriah. Biarkan dulu. Selagi belum tercabut, terbiar je. Dah tercabut besok pada pandai cari. Ada barang. Oh, tu dia. Oh, tu dia bang. Alhamdulillah. Angkat tengah. Baru tau. Tengah syok-syok bang, tak perasan minyak habis bang. Minyak habis. Tak perasan. Aduh, nasib baik tak jauh. Minyak habis bang. Kalau minyak habis, nak mendayung jangan duduk kat belakang. Duduk kat muncung bot macam ni ha. Kita dayung. Duduk kat muncung bot macam ni. Kita dayung dia akan laju. Sama tu ada seorang sahabat tu mendayung laju. Duduk depan bang. Duduk depan. Jadi dia laju. Dia naik jeti tak jauh. Duduk depan ni. Dayung lagi. Dia laju. Nampak sana. Dayung ujung perahu. Tengok tu. Okey bang. Bantuan. Begini caranya. Dia laju sikit. Kalau duduk belakang lege gitu. Tengok. Hei. Hah? Apa? Depan ni, depan. Pegang ke? Tengah syok-syok. Aduh.
Aduh. Terima kasihannya kan. Tak mau pegang. Aduh. Ngam-ngam main nak naik pula tu. Masuk luka. Aduh. Tak hidup ke? Ni habis. Kau ni je ku yang mak kelakar tu. Kau ni habis ni. Aduh. Tak, aku ingat cukup. Semalam. Masuk ke TikTok ni. Aduh, towing sungai. Aduh, hai. Udang ada jangan? Udang ada. Ingat nak habis sikit lagi atas tu. Ini pun dah tak sekilo juga. Makan udang. Orang tengah pengirian. Kau pakai ikan. Mackerel. Baru dah kalau tak naik. Sekarang punya average juga. Ya, kau kosong je macam tu. Ada tapi kurang. Kalau ni bukannya banyak sangat lah, ada penambahan. Dia ni ikan dia ada. Macam Selamat. Main sini 40 biji, aku 40 biji. Dia tengok 4 ekor, aku tengok 2 kilo. Mula tak percaya dia degil. Ada orang masuk sewa ke? Ada. Aduh. Nasib baik air surut lagi. Dekat atas rengkong tadi jangan. Aku confidentnya. Alamak. Buka. Aduh biar. Mana aku pasang tajuk ada isi lah RM20. Bila tengok luka, enjin tak tutup, dia bu. Apa tu? Sini. Tahu. Tak balik lagi. Itu masalah pun. Oh ya, Seno tak balik. Oh, habis bot semua. Tak ada orang ni. Bot tak balik. Dia sewa tak balik. Tak apa sini. Okey Cang, terima kasih Ji. Terima kasih Ji. Boleh. Ni habis. Confident dia. Sekali nak kena mendayung ke nak. Selengkong. Nasib baik tak jauh. Aduh, hai. Dengar semangat. Bur, aku ingat. Wah, jangan dah benda bukan ni kang. Tengok. Aku tengok tak ada call. Sebab tak jauh lagi pun dah esok lagi ni. Aduh, alhamdulillah selamat sampai. Selamat sampai jeti bang. Macam-macam cerita hari ni. Aduh, confident je minyak cukup. Rupanya minyak habis. Nasib baik tak jauh daripada jeti. Dah selesai dah semua kerja. Dapat masukkan umpan semua. Kita tunggu pula minggu depan. Okey, minggu ni punya hasil. Ada tu juga. Tak menggasak betul. Tapi ada. Ni ikan ni je yang ada. 9 sekor. Kelabau besar sekor. Okey, udang pula kita tengok. Alhamdulillah lah, adalah juga. Tengok member tadi kata tak berapa nak ada, seram juga. Bila dah tengok ni adalah tahap 40 biji luka. Kalau macam ni pada mantap lah. Tanggal lah sepit. Udang. Tu dia segalanya. Nasib baik ada campur-campur yang ada saiz ni bang. Alhamdulillah. Yang kecil-kecil ni sekarang buat lauk saya sendiri. Yang besar-besar ni bukan tak boleh buat lauk, boleh, memang biasa pun buat lauk. Tapi disebabkan ada permintaan, ada order, saya terpaksa kumpulkan lah hajat orang. Orang cakap alhamdulillah lawa-lawa lah juga minggu ni. Dah dapat masukkan umpan, lega, kita standby. Dah boleh mengharap untuk minggu hadapan. Mengharap boleh, tapi jangan mengharapkan hasil yang banyak. Doa mendapat hasil yang banyak boleh. Macam cakap alhamdulillah bang, minggu ini punya hasil campur-campur. Pada mantap jugalah. InsyaAllah ada rezeki yang baik, air bubar baik, mungkin dia akan jadi lebih cantik lah udang-udangnya nanti. Okay bang, sehingga itu InsyaAllah kita bertemu lagi manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Terbaik daripada sini ke sini.